Assalamualaikum and welcome back to my channel. Okay, it's been a while since I last update my video 5 bulan yang lepas. Okay, I tahu lama gila 2024 and now it's dah 2025 and dah masuk bulan 3 dah actually. So dalam masa 5 bulan tu macam-macam jadi dengan I nak pindahnya rumah, dengan I nak apa orang kata pergi holiday and then nak pemindahan sekolah, macam-macam yang berlaku on the 5 month ago. Tapi Alhamdulillah sekarang dah bulan 3 and dah masuk 2025 and semuanya berjalan dengan lancar. And now I'm back untuk upload banyak lagi video. Doakan I, okay? So today is a random things yang I akan buat, which is being a housewife. Apa yang I akan buat untuk hari ni, jom ikut I. Okay, so hari ni I nak pergi siap-siap untuk ambil Medina dekat sekolah. Lagi hari ni aktiviti I tak masuk lah because my sister dia dah balik kampung and then esok pula kita ada macam berbuka dekat rumah Mak Mentu Syikin. So normally kita akan ke sana lah. And then this week I think dengan next week memang kita tak masak, ke bazar lah kita. Okay, so now kita nak pergi ambil kakak dekat sekolah. Jom. Okay, now I dah masuk dalam kereta and okay, hari tu kemas kereta and then angkat, buka semua kasut dia and kasut Mariam tertinggal dekat atas. And pagi tadi pun I lupa nak suruh daddy dia tolong pasangkan balik. So yeah, dia dekat luar, dia dekat belakang. Nampak tu? Oh, dia nak pakai seat belt. Mana nak pakai seat belt ke? Oh lah sayang. Mana nak pergi mana? Mana nak pergi mana? Mana nak ambil kakak? Sayang mami? Sayang? Okay, let's pray yang dia duduk diam-diam lah dekat belakang ni. Okay, don't worry, I dah lock dah kereta. Yeah, so dah lama dah tak vlog. Dah lama gila tak vlog. So macam awkward nak cakap dengan kamera. Okay, so sekarang dah 11:24. Kakak balik pukul 12:10 and let's go. Jom. Okay, so basically dalam 5 bulan ni I arrangekan sekolah Medina. Sebenarnya kita minta sekolah yang di sekolah sekarang ni second choice. Okay, untuk first choice tu dia dekat dengan rumah dalam 10 minutes macam tu lah. Tapi because of sekolah yang kita minta dalam 10 minutes tu daripada rumah penuh. Okay, dia penuh. So and then tak boleh, kita orang buat rayuan pun memang penuh. So kalau nak tukar pun mungkin kena tukar next year. Okay, so sementara nak tunggu result tu kita kena sekolahkan Medina dekat sekolah yang di sekolah sekarang ni lah. Okay, which is 20 minit daripada rumah. So dalam masa 20 minit tu I nak kena arrange Mariam. Kakak ambil kakak, bising lah. So I nak kena arrangekan jalan, I nak kena arrangekan Mariam sebab I nak kena angkut Mariam sekali bila nak ambil kakak pergi sekolah, nak pergi hantar dia pergi sekolah. So memang busy that time. So yeah, lepas tu I nak arrangekan pula sekolah sekolah agama. Okay, for me sekolah agama ni sangat penting lah. Sangat-sangat penting. Sebabnya dekat sekolah kebangsaan ada je pendidikan agama, tapi orang kata tak lama and dia sangat macam belajar tu tak merangkumi kesemua. So sekolah agama tu penting. So sekolah agama pula memang dekat dengan rumah, 5 minit macam tu. And for the time being, because I tak kerja, I boleh uruskan budak-budak ni lah. Sebab now I memang buat freelance job lah. I mean like I buat design. So kalau korang nak tempah any cards ke apa pun design grafik ke, boleh DM, okay, ataupun message I ke, komen dekat bawah ke, nanti I akan bagi details lah. Kalau korang nak macam hire designer ke apa, you just bagi tahu sajalah. Okay, so itulah 5 bulan tu yang berlaku selama 5 bulan. Okay, sibuk dengan actually sibuk dengan urusan anak-anak lah sebenarnya. And then ujung tahun tu baru kita pergi holiday. Itu pun I tak buat video and I rasa macam like that is a quality time lah time tu. Okay, now kakak dah balik and I nak get ready untuk dia pula pergi sekolah agama. So yeah, itulah dia. Tak ada yang menarik pun sepanjang 5 bulan ni. Sibuk uruskan rumah tangga and itulah dia.
Okay, itulah sedikit flow daripada 5 bulan yang lepas. Okay, ada juga momen menarik masa I pergi Terengganu dengan family I holiday, sebab kita dah lama tak holiday satu family because of kekangan masa. And then adik I sibuk dengan side mission project. Lepas tu yang seorang lagi ni pun susah nak cuti because of diorang punya schedule. So Alhamdulillah bulan 12 hari tu, I think bulan 12 kot rasanya, ke bulan 11, tak ingat lah. Kita berjaya juga. Selalunya kita plan tapi tak jadi. Tapi end of the year tu kita jadi jugalah pergi holiday, sayang. Yes, ice cream. Okay, so Alhamdulillah. Dan I sangat-sangat rasa macam lah, kenapa Ella tak record benda ni kan. Tapi tak apalah, I think that one is a quality time yang perlu kita appreciate, sebab kita jarang sangat nak pergi holiday. And yeah, so now is a March, dah masuk pertengahan raya. I mean like seminggu lagi, I mean minggu depan dah kita dah start nak raya. And persiapan korang raya macam mana? Comment down below. So I tak shopping lagi. Mostly baju I dah settle lah. I beli dekat online je. Sebab this year tak tahulah kenapa this year punya baju is like macam, first is very expensive, and then design dia I tak tahulah, banyak yang fit-fit. Kitanya bukannya model-model size macam tu kan. Tapi to me, I lebih suka kepada baju is been classic but it's nampak mahal. So susah gila lah. This year memang I rasa macam lambat gila I nak cari baju raya. Sebelum ni I memang 2 weeks before nak raya memang dah settle everything. But this year memang lambat sikit. I memang lambat gila nak settlekan because of busy masing-masing uruskan anak everything kan. And InsyaAllah by this week ataupun next week before raya, kita akan plan shopping lah. I tak tahulah, mungkin bagi I lebih suka shopping yang berjujur because of meriah tu lain kan. And then I tak kelang kabut sangat tahun ni, sebab tahun ni is sebelah husband I dulu dekat Rawang. Kita raya kat Rawang je. And then raya pertama petang tu baru kita balik ke Melaka lah. Kalau I raya dekat Melaka, I memang kena settle awal lah. Next year insyaAllah memang settle awal lah. Memang kita prepare everything. So this year tema dia pun satu hal. Sebab I ni suka tema colour-colour yang bold. Sebab muka I memang kena masuk colour-colour bold. Kalau colour-colour pastel ni I nampak macam, muka I nampak dull tau, macam tu. I tak tahulah. Sayang. Okay, Sonya sekejap. Okay, Mariam sekarang dia tengah face lagu-lagu Nasyid Kids. So I bagi je dia dengar. Okay, itulah dia. So baju raya kita buy this week ataupun next week. Memang kita all out pergi cari. Baju I dah settle. I just nak cari baju macam baju kurung. No, I just nak cari tudung, accessories je lah. Dari segi baju semua everything dah settle untuk I. Untuk the kids, I think I pergi butik. Senang, kids ni senang nak cari. Tapi I hope ada size. Itu yang I risau tu, ada size 2 tahun and size 9 tahun. Hopefully adalah. Nervous juga sebenarnya sebab dah last minute. Tapi insyaAllah ada kot. Sebab kalau nak post pun before 25 kan, diorang last postage untuk dapat raya kan. Sebab I tak risau sangat lah. Kalau macam I area dekat KL, dekat Selangor ni mungkin akan dapat cepat lah. Mungkin yang risau tu kalau macam area jauh sikit, mungkin akan ambil masa untuk sampai lah. And then apa lagi, itu je lah kot. Okay, itu je I rasa yang I nak update untuk first video 2025. This is first video lah, yang untuk video comeback lah kononnya. InsyaAllah kita akan aktif balik semula dalam YouTube. Okay, so you guys hopefully bolehlah, yang mana tak follow I tu minta tolong follow. Okay, share live ni, share live lah, share videos ni. Tak share pun tak apalah, it's okay lah. Tapi korang kena subscribe and like, comment. And yeah, I'm very appreciate. Akan update yang lain-lain. Dia tengah menyanyi lagu Soleh
Ibrahim Lut is dia sekarang tengah face untuk hafal lagu-lagu nasyid macam tu, so I biarkan je. Okay, so I think sampai sini je kot video kali ni. Mungkin I akan buat video untuk hunting baju-baju kurung. Okay, I hope tak terlambat lah tapi it's okay, it's just a content. So kalau korang nak pergi, korang nak tengok dekat mana yang I pergi tu, korang boleh tengok dekat video nanti by this week, insyaAllah. Okay, I think that's all. So thank you for watching, and don't forget to subscribe, like and comment, and share video ni kalau korang nak share. Okay, bye bye, Assalamualaikum.